Assalamualaikum. Syafiq bin Hari Amali yang dihormati jadi pemimpin negeri. Syafiq, hari ini 466 hari. Ramai yang cari ayah kat dalam sosial media ni. Ramai yang komen, mana ayah Syafiq ni? Ni ayah Syafiq. Nama saya Ari Amali bin Rozali. Ramai kawan-kawan saya cari saya. Ramai orang baik-baik tunggu perjalanan saya. Hari ini, semalam dan kemarin, untuk hari 464 hari hingga 466 hari, saya dapat maklumat yang tak berapa bagus sampai saya tak berapa okey. Jadi ini ayam Syafiq. Dan untuk hari 466 hari ni, ayah kena declare yang ayah dah duda tanpa pengetahuan ayah sebulan yang lepas. Sebab ayah baru dapat surat hari Khamis. Semalam baru ayah pergi mahkamah, kata dah selesai lama. Ayah pun tak tahu akan mahkamah yang lapaskan apa semua. Ayah tak tahu apa-apa. Jadi pada mereka yang tengok ayah Syafiq bin Ari Amali ni, saya hidup lagi. Saya bergantung pada ubat, hospital bekalkan. Lama kan saya tak ada kat sosial media kan. Saya tak berapa sihat, balik hospital pakar Johor Bahru. Saya urus kesihatan saya, hospital pakar keluar masuk hospital. Dipanggil polis, ditahan polis. Sampai paling baru saya ditangkap dan direman lama. Sampai kesihatan saya sangat tak baik. Saya dipaksa mengaku salah pada benda yang tidak berapa betul. Orang tu pun tak ada kat situ. Saya cuma hantar biskut dan banyak isyarat tangan, tapi dia bracketkan gambar tu, isyarat ucap macam tu pada hati Rafiza dalam balik ni semua. Jadi saya dipaksa mengaku salah. Saya mengaku salah, saya bayar denda apa semua. Jadi saya urus kesihatan saya. Untuk yang lebih panjang, penjelasan saya, apa yang harian saya untuk 466 hari ni dan yang hari-hari sebelumnya, boleh tengok dekat sosial media saya, Muka Buku ataupun IG Arif Amali. Saya bermula hari ini, saya akan post perjalanan saya daripada hari ke-100. Sebab saya stop sampai hari ke-99 kan. Saya stop lama sebab saya urus kesihatan saya. Saya sangat tak baik. Saya hidup bergantung ubat hospital. Disebabkan kecederaan kepala saya, disebabkan mereka ni. Ini video lepas berapa bulan selepas saya dapat tahu tanpa pengetahuan saya yang mahkamah dah lapaskan cerai untuk bekas isteri saya. Dan video ni untuk tolong sampaikan pada manusia paling terlanat. Ini bekas suami kau. Ayah pun, aku tak tahu bila dilapaskan cerai tu. Tak ada WhatsApp, call, email, surat pun baru sampai Khamis. Rupanya surat tu 28 bulan 10 baru dapat. Sebab tu semalam ayah pergi mahkamah, ayah pergi tanya. Jadi memang agak terkilan. Boleh tengok kat Facebook ayah. Ayah ada sampaikan kat situ. Agak panjang kat video tu, perjalanan ayah. Kemudian pada manusia paling terlanat, ini bekas suami kau yang korang cuba bunuh dia dalam rumah dia. Ini bekas suami kau yang kau henyak dia. Ini bekas suami kau yang serve kau lebih raja daripada raja. Makan, berhidang, masak apa semua. Ingat, ini malam kejadian 5 bulan 8 2004 kan. Kemaluan ni yang kau terajang dalam bilik kelamin kan, sambil diorang jerut, tarik rambut aku kan. Yang kau report palsu atas aku kan. Dan ingat,
pada Nur Afiqah Farha binti Abdul Halim. Ini bekas lelaki kau yang kau merayu-rayu nak balik. Kau dah pecah masuk rumah ni pun, kau dah buat kehidupan pada hari ke-64. Macam mana video kat dalam social media ni. Kalau kau boleh tulis apa yang kau hantar kat orang tua aku semalam, aku baru dapat pukul 1.54. Kau Assalamualaikum, nak beritahu dekat rumah sana banyak barang guna duit saya. Saya nak saya punya saja. Sofa, kowe, barang affiliate saya, semua kain baju saya. Yang mana yang Arif punya, saya tak heran. Andai dia ambil, dia guna saya punya, maaf, tak halalkan dunia akhirat. Untuk yang ini, pada Nur Afiqah Farha binti Abdul Halim. Korang yang tengok video ni, tolong sampaikan kat dia. Last ayah chat dia 5/8/2024. No, salah ni no. Itu last chat. Lepas tu ayah dah tak chat dia langsung. Ayah tahu banyak perangkap. Sampailah ayah Allah tunjuk kat ayah sampai ayah kena tangkap dia, rasa aku salah apa semua. Pada bulan 9. Tapi bukan untuk laporan dia sebelum ni. Laporan ayah pun langsung tak ada jalan. Pejabat agama ke, polis ke, tak ada langsung. Sampai kecederaan kepala ayah ni makin bertambah ubat daripada hospital. Ayah yang tampung kecederaan ni, ingat Nur Afiqah Farha binti Abdul Halim, lelaki ni yang kau aniaya, yang kau zalim, yang kau fitnah. Ingat, Junaidah Ahmad Dasi, Atira Fiza Abdul Halim, Wan Muhammad Mustaqim, Wan Hussein, Abdul Aziz Zakwan, semuanya ada dalam laporan polis. Aku harap polis buat siasatan atas mereka. Ayah saya, Arif Amali, ayah Amsyaf Ibi Arif Amali, dah sampai ke IPK Johor, dan IPK Johor kata IPD masih on pada bulan 4 2024. Tapi langsung tak dilayan untuk 9 laporan polis yang ayah buat. Jadi laporan polis mereka, polis sangat layan, sebab antara mereka adalah polis 220774 yang macam mana ayah laporkan, ayah diubut, diancam dan macam-macam. Dan malah kejadian juga 5/8/2024, ayah dikepung dengan anggota-anggota daripada 220774 ni, diugut, diancam dekat depan balai IPD Keluang. Tapi tak ada siapa peduli. Mungkin boleh tengok CCTV. Ayah cakap apa pun polis tak peduli, pergi mampus sama kau kan. Kalau ayah kena tangkap time tu kan, ayah kena telanjang tiap malam, dia cakap gambar apa semua kan. Ayah cakap ayah tak sihat apa semua kan. Sampailah ayah cakap mahkamah Batu Pahat, ayah nak kena dapat injection hospital apa semua. Saya makan ubat, saya ada makan ubat, saya tak sihat kan. Kecederaan kepala saya ni disebabkan mereka tak ada satu siasatan atas mereka. Jadi pada Nur Afiqah Farha binti Abdul Halim, 466 hari enjoy sakan hidup kau. Enjoy sakan. Apa malam kemarin janda meletup. Video tu nanti aku send dekat social media aku ni. Janda meletup, dah bebas. Macam-macam bukti kau hantar kat mahkamah syariah. Sampai aku pun tak tahu kan, waktu tu suami lagi lah. Aku pun tak tahu bila masa kau ni dilafazkan kan, mahkamah syariah. Sebab pada Dora jaga klien kau kan, mainkan aku bukan sekali, bukan dua kali. Tak apa, ini mahkamah dunia, urusan Allah. Ayah serah semua pada Allah. Apa yang ayah sekarang ini mungkin jawapan untuk ayah. Ayah cuma urus kesihatan ayah. Ayah lepas ni dah tak datang mainan awak. Dia pun ada kata kat sini juga kan, Nur Afiqah Farha, kau berani kau chat aku lah.
beritahu Arif tak perlu nak hantar barang-barang susu pampers yang Amsyar tak guna. Dia bukan kecil, masih saiz susu yang dia beli 600 gram tahan untuk 2 hari je. Ni apa yang dia hantar pada yai awak kan, kepada ayah. Dia tak kontak ayah langsung. Dia dah buang nombor ayah. Maklumat yang ayah dapat. Baik cakap dengan dia, transfer duit macam biasa saja. Jadi ayah tak pernah miss duit untuk awak, keperluan awak, mainan awak, apa semua, baju. Ayah tak pernah miss. Jadi pada Nurul Afkar Farah minta Alim, aku pastikan untuk anak kau kalah secukup-cukup dengan kalah. Semoga siapa pun pengganti aku selepas ni, engkau adalah manusia paling terlaknat dalam muka bumi ni. Semoga Allah laknat hidup kau. Ada anak ayah Amsyar Faik bin Ari Amali, Allah sentiasa ada dengan anak ayah. Dua ni siapa, Junaidah Ahmad Dasi yang rembat ayah dalam rumah ayah, yang pecah masuk dalam rumah ayah. Atia Filzah yang pecah masuk dalam rumah ayah, yang dalang balik ni semua. Macam-macam laporan ayah buat dekat pejabat agama minta tolong. Wahab Mustaqil, ini ayah Amsyar Faik, bukan kau ayah Amsyar Faik yang kau timang, kau bawa ke sana sini, yang kau riba. Apa dalam post kau terpaling busy betulkan mainan anak aku. Kau orang post anak aku seolah-olah bapak dia sudah mati, kau orang kerjakan. Ayah dia masih hidup lagi. Atia Filzah, ini ayah Amsyar Faik. Ayah Amsyar Faik, aku yang cemburu kau atau kau yang cemburu aku? Dengan kehidupan aku, tiap-tiap minggu aku layan bini aku macam raja. Tiap-tiap hari aku layan dia macam raja. Dia nak apa semua petik dapat. Kau yang cemburu aku atau aku cemburu kau? Anak kau mana? 3 tahun kau kahwin, anak kau mana? Kau timang kan, kau raikan, kau bawa sana sini konsert lah apalah. Itu anak aku, Aimani aku, berbinkan Arif Amali. Nama dia Amsyar Faik bin Arif Amali, yang dihormati jadi pemimpin negeri, anak lelaki waris sulung Aimani aku. Aku yang cemburu kau atau engkau yang cemburu aku? Ini lelaki ayah pada Amsyar Faik yang belum bercerai lagi waktu tu, yang kau lokapkan 6 malam, yang kata aku memalukan kau dengan syarat-syarat lucah. Aku dipaksa dengan aku salah, kalau tidak aku terus ke dalam. Ini ayah Amsyar Faik. Kau punya laporan, aku punya laporan atas kau orang belum disiasat lagi. Korang, ini Atia Filzah yang jerut aku dalam rumah aku, yang rakam aku dalam rumah aku, yang geledah rumah aku, yang rentap anak aku daripada aku. Ini Atia Filzah. Aku harap Bukit Aman boleh push IPD untuk buat siasatan, sebab tak ada kanan kiri depan belakang, Allah je lah bersama ayah Amsyar Faik. Jadi pada yang tengok video ayah Amsyar Faik ni, pada mereka-mereka yang terlibat secara sebahat, mereka, ayah Amsyar Faik masih hidup lagi. Ini ayah kandung Amsyar Faik bin Ari Amali, ayah biologi awak Amsyar Faik. Jadi ayah tak nak argue putusan mahkamah magistrik ataupun mahkamah syariah. Mereka buat keputusan itu mungkin atas hidayah istigharah yang Allah berikan pada mereka. Semoga Allah beri petunjuk pada mereka. Apa keputusan yang mereka buat atas saya. Ayah hanya diam, ayah tak dapat nak bela diri. Ayah minta bantuan dengan BG Johor Bahru, ayah sama Tuan Aman Goman. Ayah diam, ayah cuma ikut proceeding, ayah ikut semua. Ayah dianiaya, ayah difitnah. Pada Jun Mat Nasi, kau serang mak aku tak berhenti-henti. Semua bukti ayah akan send dekat social media ni, semua platform yang ayah ada. Sebagaimana mereka post awak Amsyar Faik, apa seolah-olah ayah awak sudah mati, dikerjakan mereka. Jadi macam mana kau pecah masuk rumah aku, bukannya 15/8/2024 saja. Jadi ramai saksi mata yang ayah kena pukul pada bulan 2 2024. Polis kata tak ada laporan polis. Baiklah, tak ada laporan polis, tapi ramai saksi mata. Mungkin ramai yang hidup lagi. Ayah baru ziarah maknya arwah kawan ayah, bekas pak mentua ayah yang meninggal, yang ayah kena pukul bulan 2 2024. Dia masih hidup lagi. Ayah baru lepas ziarah dia dekat masa ayah berubat dekat Padang Besar. Ayah singgah Alustar, ziarah dia. Dia antara saksi mata. Dah ramai lagi orang yang tengok ayah kena pukul, kena halau, kena heret daripada rumah tu pada hari kedua arwah kawan ayah meninggal, bekas pak mentua ayah. Jadi banyak yang kau fitnah aku, Jumaat Dasi, kau serang aku,
bukannya baru, sangat banyak aku selama ni diam. Engkau serang mak aku sangat banyak. Kau fitnah aku macam-macam. Sebagai contoh, tayar bocor ke cermin pecah, aku tengah celebrate dengan mak aku dan birthday aku, dengan bapak aku apa semua. Bila masa aku buat benda tu semua. So masa aku kena tangkap tu kan, sebab Tira Filza ni buat laporan, aku kena 507B. Korang cuba kaitkan aku dengan khianat. Sebenarnya korang fitnah aku. Aku tiap malam tak ada dekat keluar. Aku duduk kat sepadan keluar. Aku duduk dekat sepadan Yomping. Aku bekerja yang korang semua tak tahu. Ayah Syafai hidup lagi. Sebab tu tiap bulan aku boleh hantar duit untuk anak aku. Sampailah aku kena tangkap, aku tergantung kerja. Korang yang mana punya awam, orang mustaqim, siapa pengecut, siapa bacun, hari ni aku muncul kat media sosial. Jangan guna fake account. Hantu 321 tu siapa? Macam mana kau tahu aku boleh buang barang apa ni? Engkau hasut waktu tu bini aku macam-macam. Kau ugut aku macam-macam. Kau ancam aku macam-macam. Kau jamin aku macam-macam sampai ke dalam, sampai aku tertangkap. Dan akhirnya aku tertangkap atas laporan bini kau. Sedangkan kau tak duduk situ, kau duduk camp PJS Sempang Renggam. Macam-macam kau chat aku, apa pengecut, tak jantan apa semua kan. Kau ugut aku apa semua macam-macam. Walaupun aku dah buat laporan polis, kau tak disiasat, tak didakwa, tak di apa pun. Macam mana kau boleh tahu laporan polis aku? Dan kau nyerang aku tanpa ada siasatan. Siapa pun polis boleh ada ID, boleh buka, boleh baca. Semua polis boleh baca laporan orang lain. Jadi ayah tak masalah, ayah akan dedahkan satu-satu. Pada hari pertama 15/8/2024, yang ayah tak post sebab ayah baru post kat TikTok ni pada hari kelima. Jadi ayah akan post kejadian malam tu. Ayah tak dapat tangkap waktu ayah kena jerut apa semua. Mungkin ada sikit-sikit pukul apa semua. Sebab ayah cuba berhentikan mereka apa semua. Cuma gambar apa ni, diorang rampur pintu pecah, ada kesan dia. Sampai hari ni ayah tak jual rumah ni. Pintu depan, apa yang diorang buat dalam rumah ayah ni, ayah akan tombang dalam bilik awak apa semua. Tapi pada Nur Afiqah Farah binti Abdul Halim, hari ni aku sebut kau bekas isteri aku. Sebab mahkamah yang buat keputusan, mahkamah itu pun aku tak tahu bila, entah bila kau ni jadi janda. Kau tulis tu apa, dekat yang rekod aku ada lah. Bukan pada aku kan. Kau dah buang nombor aku dah lama kan. Janda meletup. Okey, dah bebas untuk ke mana saja apa semua. Baiklah. Tapi bukan aku yang lafazkan, itu mahkamah yang lafazkan. Urusan aku dengan Allah kan. Ini mahkamah dunia. Tapi kau kena ingat, ini lelaki yang bersujud kat dapur, yang kau pusing tangan dia kan, sampai bersujud-sujud, sakit merayu-rayu. Kau kena ingat, ini kemaluan yang kau tendang. Kau nak kata aku bukan kau tunjukkan mahkamah syariah apa semua. Kau aniaya aku, sampai aku alami kesihatan disebabkan mereka. Jangka yang sangat panjang aku bertahan dengan ubat-ubat aku. Ingat Afiqah Farah, siapa pun penyambung aku takkan bagi sentuh anak aku. Itu anak aku, Syafai bin Ariq Amali. Itu berbinkan aku. Kau ingat, engkau adalah manusia yang Allah laknat dalam hidup ni. Sampai aku mati pun aku takkan maafkan kau. Kau kena ingat, sampai aku ada rekod 507B, sedangkan aku hantar biskut untuk anak aku. Kau kena ingat, Nur Afiqah Farah, aku 466 hari aku tak ada sebut nama ni. Tapi hari ni aku sebut Nur Afiqah Farah binti Abdul Halim. Apa arti-artis? Kau adalah manusia paling terlalu, paling zalim dalam muka bumi ni. Kau jangan nak berancang suci dalam sosial media. Kau kata aku acah-acah baik selama aku hidup, dengan aku punya songkok, aku punya kopiah, aku baca Quran. Disebabkan kau Nur Afiqah Farah Dawud Alain, dan aku alami kesihatannya sangat tak baik. Kau adalah manusia paling celaka dalam muka bumi ni. Aku tak tahu bila kau jadi janda, sebab Allah baru tunjuk 2 hari lepas malam, baru tunjuk kau tu kata janda meletup kan. Apa bakal jodoh kau orang Shah Alam, bakal jodoh kau orang Shah Alam, nak berantau. Tapi anak tu anak aku. Sekarang ni kau fight untuk anak kau kan. Baiklah, itu urusan Allah. Ayah serahkan Allah, awak Syafai pada Allah.
kan. Macam mana Allah sentiasa dengan ayah, macam itulah Allah sentiasa dengan ayah. Roh ni tak disentuh, dilindung disebabkan awak Syafiq. Tak ada manusia yang boleh tahan sampai macam ayah ni. Kalau seorang ayah tak jumpa anak 3 hari, dia dah rindu sangat. Tak boleh. Tapi ayah sampai ditangkap, ditahan, dipanggil, dicari polis. Sebab ayah datang hantar barang, ayah datang nak tengok awak, ayah datang tengok hari ke 100 lebih. Nanti ayah post tau, ayah stop sebab ayah urus kesihatan ayah. Pagi yang tengok, ini ayah Syafiq. Nanti dia post perjalanan dia daripada hari pertama, lepas tu hari ke 100 dan seterusnya. Untuk yang lebih panjang penjelasan boleh tengok dekat muka buku Facebook ayah Syafiq. Ayah hidup lagi, ya. Allah selamatkan ayah. Mungkin kedepannya lebih bahaya untuk ayah. Nak tak nak ayah kena berlapang dada. 466 hari ayah tak tengok awak. Tak tahu pun awak hidup ke mati, ayah pun tak tahu lah macam ni. Tapi dari cakap tu, setiap bulan suruh transfer duit, ayah memang transfer daripada lepas kejadian tu, sebab awak anak ayah. Ayah tak pernah ambil untuk awak. Ni ayah Syafiq. Tolonglah doakan saya. Mana tahu ada pengamal perundangan yang boleh bantu saya. Rumah ni pun polis tak nak siasat, yang pecah-pecah ni apa semua. Saya nak jual pun tertangguh 466 hari. Mungkin daripada jual rumah ni boleh dapat biaya berkurang sikit. Mungkin untuk kali ni untuk anak. Saya bukan minta simpati, saya tak sihat. Saya makan ubat yang mungkin boleh tengok social media saya yang muka buku. Dia ada panjang sikit. Kat sini dia tak boleh panjang bagi penjelasan. Mungkin nanti saya buat live untuk kemudian hari. Saya post dulu apa yang saya dah buat ratusan hari lepas, apa yang saya lalui, apa yang saya buat rawatan, berapa kali saya dipanggil polis, berapa kali saya ditahan untuk anak saya. Saya nak tengok macam apa yang mereka fitnah pada saya. Kalau saya bukan tak nak, saya tak ada lapaskan, bukan saya tak bercakap secara baik, tapi perbuatan mereka adalah perbuatan yang paling zalim. Nafiqah Farah, ini bekas suami kau. Kau kena ingat, ini bekas suami kau. Parut yang tinggal kat engkau tu sama harga dengan lembu seko waktu majlis tempat aku. Ingat, tempat aku majlis untuk engkau 2 ekor lembu, 2 ekor kambing, 700 ekor ayam, 10 kemah, gazal, segala macam anak raja kau kena ingat. Aku korbankan semua. Kau tuntut rumah ni kan, mak kau tuntut paling banyak. Ingat, kau serang tanpa semua balas. Belah ayah semua tak balas Syafiq. Semua dia malah layan orang gila. Tapi ingat, siapa pun kata jodoh kau orang Syaklam Nafiqah Farah, jodoh kau orang Syaklam. Kau kan sampai aku bekas suami kau bekas, tak tahulah bila bekas, tapi makan-makan tidak selesai semalam kan, tak tahu lah bila kan, sebab saya tak dapat apa-apa. Aku hidup lagi sampai aku mati pun aku takkan maafkan kau. Kau kata kau tak halalkan dunia akhirat apa-apa kalau aku terpakai ini bekas syurga kau. Kau boleh fitnah aku macam kata muka bumi ni. Mahkamah pun mahkamah bumi, yang uruskan adalah manusia. Mungkin manusia tu dapat hidayah, istikharah, petunjuk daripada Allah. Itu terpulang masing-masing punya manusia. Tapi dekat akhirat, dekat kubur, mata aku ni, sakit yang aku tanggung ni disebabkan kau. Aku akan tuntut dekat sana. Kau kena ingat, ini lelaki yang kau nak bunuh berapa banyak kali. Kau rosakkan dia, kau fitnah macam-macam, kau buat laporan polis macam-macam. Kau orang tak disiasat satu pun. Lagi satu, kau post anak aku seolah-olah ayah dia dah mati, kau kerjakan. Atira Riza, kau post anak aku seolah-olah aku dah mati. Christina Kosim, kau post anak aku seolah-olah aku ayah Syafiq dah mati.
kau meraihkan raya, kau post macam-macam, semua ayah tengok. Ayah akan post daripada hari ke 100 apa yang berlaku pada ayah, apa yang ayah buat, apa yang ayah datang, ayah hantar, apa semua ayah akan tunjukkan. Sebab Mahkamah Magistrate tak nak tengok keadaan ayah. IO yang siasat pun dia tak ada tengok hospital pakar ayah, apa yang berlaku pada ayah ke apa ke. Yang dia tak ada tanya ayah apa pun. Mahkamah Syariah pun dia hanya tengok bukti pada perempuan, dia tak tengok bukti pada ayah. Macam tu lah. Ayah tak dapat bela diri, pertahanan diri, jadi ayah fokus kesihatan ayah je lah. Mungkin Allah selamatkan ayah. Kalau sebelum ni bulan 9 ayah kena 507B. Kedepannya kalau ayah kena akta 309, sebab ayah dah banyak kali cuba hilangkan nyawa ayah disebabkan dia. Habis polis asyik cari, polis telefon, polis cari, polis datang, polis telefon nyai, telefon yai kan. Polis kan. Bila ayah buat report, ni pejabat agama kan. Semua buat bodoh kan. Tak ada siapa pun kena lock up, kena tahan ke, kena siasat, kena dakwa kan. Sampai ayah tanggung kecederaan yang sangat panjang ni, sakit. Baiklah, pada yang tengok ini Ayam Syafiq bin Ari Ambali yang semalam pun mahkamah kata selesai pada surat sebulan lepas. Jadi dia kata dah selesai tanpa pengetahuan ayah entah bila akan mahkamah lafazkan cerai tu kan, talak tu. Jadi betul lah surah At-Talaq tu wujud, cuma dengan cara ni ayah tak berapa pasti, ayah nak macam ni, cuma ayah terkedu lah kan. Tak bila jadi duda kan, tak bila dia jadi janda meletup yang dia wawarkan lah, janda meletup. Jadi Ayam Syafiq, ayah hidup lagi. Ayah serah awak pada Allah. Allah, awak panjang umur, awak jumpalah ayah. Ini cerita ayah, perjalanan ayah. Semua bukti apa yang kena serang, kena ukut apa semua nanti ayah send kat sini. Sebab tak ada orang nak tengok, tak ada orang nak protect ayah. Ayah urus kesihatan ayah seorang-seorang. Ayah kat Shirley pun dah tak selamat sebab CID dah datang ambil ayah kat Shirley. Rumah ni lagi tak selamat. Ayah tak, Allah. Tapi ingat sampai innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kau nak kafarah minta dalil ke dalam masa yang keadaan. Kau tunggu Allah balikkan apa yang kau buat pada bekas suami kau. Dah boleh kata bekas lah, bekas suami kau. Lama saya tak sebut Muafiqah Farah binti Abdul Alim. Hari ni kau seronok kan, beratus hari, 466 hari kau seronok, enjoy sakan. Baru balik konsert Cerpen 2 hari lepas kau seronok kan. Dah jadi janda meletup kan, dah bebas apa semua kan. Tak perlu pergi pejabat agama tak membantu apa semua kan. Terus pergi mahkamah apa semua, bayar lawyer. Kau boleh bayar lawyer, ni bekas suami kau tak boleh bayar lawyer sebab dia tak dapat jual rumah dia ini kan, sebab dia tampung untuk kesihatan anak dia kan, keperluan anak dia. Kau manusia paling nusyus, paling zalim dalam muka bumi ni. Pada Jumaat Dasi yang lain, Atira Fiza, kau orang penghasut, pembina, penghancur, pendusta, kau orang hampir bunuh aku. Semoga adalah orang alim, orang baik, undang-undang atas korang. Kalau time Ayam Syafiq undang-undang, time korang semua bebas, korang boleh buat apa saja. Baby, pada yang tengok Ayam Syafiq, saya hidup lagi. Hai, Assalamualaikum. Ayah hidup lagi tak? Ayah dah boleh kata, ayah dah tak boleh kata ayah solo. Ayah dah boleh kata ayah duda. Allah ada. Awak tengok dekat sosial media ayah yang lain lah.
Kat sini tak boleh panjang. Bye. Assalamualaikum. Love you.